wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Semua dimulai dengan huruf waw. Waw di situ juga ialah wawul qasam, waw sumpah. Watin, demi buah tin. Allah sumpah dengan tin. Pasal apa? Nak menceritakan buah tin itu cukup penting, cukup bagus. Baik, daripada batang dia sampai ke daun dia, sampai ke minyak dia, semua ada apa? Semua ada kebaikan. Watin. Allah Ta'ala sumpah dengan buah tin. Mana ada anak-anak jumpa Al-Quran warrambutan? Ada tak? Tak ada. Wad-durian. Ada tak? Wal-petan. Ada? Ada tak? Wal-petan. Tak ada? Wal-genuk. Biasa makan tak buah genuk? Tak biasa? Tak kenal apa buah genuk? Kenal tak buah genuk? Tak kenal. Wal-jerim. Biasa makan tak buah jerim? Biasa tak? Siapa makan bagus. Siapa makan bagus. Bau dia cukup harum. Terutamanya setelah kamu buang air kecil. Buang air kecil. Habis satu bilik yang tu. Kalau kamu tak cerok je dah. Orang lihat kemudian kamu masuk, ni buah harumnya ni, dia tak tahu kata buah tu buah apa? Buah jerim. Jadi di dalam surah ni Allah Ta'ala sumpah dengan masa. Alhamdulillah, kita guna nikmat masa dengan baik. Pagi ini kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buang masa, jangan habis-habiskan masa. Ada setengah orang dia kira sembang. Kita ni apa-apa tu sembang-sembang, menghabiskan masa lapang. Menghabiskan apa? Masa lapang. Masya Allah. Mana boleh kita dah habis-habiskan masa lapang? Masa lapang tak boleh dihabiskan. Mesti diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tidur boleh jadi ibadah. Niat masa nak tidur tu supaya Allah Ta'ala memberikan kerehatan dan kekuatan. Aku bangun nanti nak meneruskan apa? Tugas dan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Kita ni hamba. Kita ni hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Kalau orang kata hamba yang ni jadi hamba lembu pun, marah tak? Marah. Sampai maghrib dia yang lembu ni. Masya Allah. Tengah malam duduk dengan lembu juga. Jadi hamba lembu tak? Hamba lembu. Jangan jadi hamba lembu. Amboi, hari ni jadi hamba kereta. Marah tak hamba kereta? Pagi-pagi lap kereta, tengah hari lap kereta, nak tidur malam selimutkan kereta dia. Dia pun tak selimut kereta dia. Dia jadi hamba apa? Hamba kereta. Dia tak selimut, kereta dia selimut. Masya Allah. Itu hamba kereta. Kamu jangan jadi hamba kereta, sebab banyak ustaz-ustaz jadi hamba kereta. Malam dia selimut, kereta dia elok. Lepas dia selimut, dia nak masuk dalam rumah, dia tengok lagi. Kat apa? Kat kereta dia. Dia patah balik main kat kereta. Dia tepuk kereta dia. Dia tepuk kereta dia. Dia pesan jangan pergi mana dah, duduk elok. Dia jadi hamba. Jangan jadi hamba kereta. Okey, terus. Ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala tegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan
Tengok dalam perkataan al-insan dimulai dengan perkataan dimulai dengan alif dan lam. Asal perkataan insan saja. Tapi ditambah dengan alif dan lam. Alif lam menjadi jins, menunjukkan semua jenis manusia. Manusia tu kaya ke, manusia tu miskin ke, manusia tu alim ke, tak alim ke, manusia tu tua ke, muda ke, manusia tu lelaki ke, perempuan ke, manusia tu Arab ke, Melayu ke, orang putih ke, negro ke, India ke, Cina ke, panjang ke, pendek ke, gemuk ke, kurus ke, al itu al-jins, menunjukkan seluruh jenis manusia. Hak duduk di padang gurau ke, hak duduk di gua bau, hak duduk di gua hutan, hak duduk di gua jering, hak duduk di cegak, atau cegak. Ada orang cegak ni. Cegak. Semua manusia, kata Allah, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Semua manusia rugi. Allah beritahu semua manusia rugi. Siapa yang tak rugi? Haris. Siapa yang tak rugi? Aiman. Siapa yang tak rugi? Khalis. Siapa yang tak rugi? Allah beritahu. Di kalangan manusia yang rugi yang ramai-ramai tadi, yang tak rugi siapa? Illa malaikat. Illa apa? Malaikat adatul istisna. Penggunaan perkataan illa di sini untuk menunjukkan pengecualian. Untuk menunjukkan pengecualian. Kecuali orang-orang yang tak rugi, kata Allah. Dia terlalu khusyuk. Dia terlalu apa? Khusyuk. Memang pagi-pagi ni orang mengaji khusyuk. Orang mengaji khusyuk, semua masuk dalam tak ada dia. Walaupun kita nampak dia macam lena, tapi masuk tak? Masuk pasal dia khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khusyuk juga. Dia khusyuk juga. Ramai orang khusyuk pagi-pagi. Ada setengah tempat tu dia mengaji punya khusyuk. Tok umur duduk dia mengajar, tu dia ada khusyuk. Sampai apa? Tengah ilmu masuk tak? Masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, ilmu dah. InsyaAllah. Terlalu kalau kawan kamu khusyuk tu tepi, kena ambil apa? Buatlah sesuatu. Jangan pukul dia khusyuk. Jangan pukul dia. Buatlah sesuatu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, nama kata manusia, laki-laki ke, perempuan ke, kecil ke, besar ke, muda ke, kaya ke, semua mereka itu dalam keadaan kerugian. Siapa yang tak rugi? Jawapannya Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ketiga, illal ladina amanu, illal ladina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Melainkan orang-orang yang beriman. Sikit ke ramai? Ramai. Amanu. Di Mesir, tempat Ustaz belajar, ada satu kelab. Kaf, lam, ba. Kelab. Alif, mim, nun, waw.